Sekarang kat jalan raya, aku jumpa sungai. Nama sungai ni Sungai Bilu. Apa lagi? Jom kita mancing. Inilah sungai dia. Cantik kat sungai dia. Dia jernih macam ni, umpan apa yang best? Wah, dalam gila tu. Tu ada brother mancing kat situ. Jom kita ke sana. Abang ni pakai 2 pancing. Umpan dia sawit peram. Boleh tengok? Boleh. Bukan peram dalam air kan? Abang ni cakap dia peram dalam plastik je. Kali ni aku pakai umpan spinny. Tali nak berputar pun berputar lah tali. Aku rasa spinny okey kat sini kot. Apa lagi, baling lah. Untuk kali ni kita belajar cara karau dia. Baling, karau dia. Macam tu boleh Lagi macam mana skill yang karau Macam ni. Sini pula. Tak ada yang kejar pun. Air cantik. Alah, banyak pula dapat daun. Sini macam menarik kan? Abang tu cakap tadi, kat atas ni ada sebarau. Dia cakap tempat macam ni ada sebarau. Sebarau memang main tempat macam ni Cubalah. Ni pula. Kita tukar pakai umpan ni. Jom tengok, adakah kumpau lagi hari ni? Jom balik kat sana. Mana balingnya? Cuba. Kita belajar cara karau pula. Balingan dah okey, dah tak behun. Karau macam ni boleh Karau macam mana yang korang biasa belajar? Karau macam ni ke straight macam ni? Sekarang aku nak guna umpan ni pula. Kita tengok macam mana. Ikan ada kat sini. Tapi itulah, aku rasa umpan tak kena ataupun aku mancing tak pandai. Ikan dekat kawasan tu. Nampak dia. Tapi mungkin umpan tak kena ataupun akulah. Tengah syok mancing, putus pula. Apa boleh buat kan? Pancing pun putus. Jadi apa lagi? Jomlah kita balik. Itu saja daripada aku. Okey, bye.